Yes. Travel. Alhamdulillah, hari ini kita buat lawatan pertama di hari yang kedua. Selepas semalam kita tiba daripada Kuala Lumpur, ya, dekat airport Bandar Aceh, Gelang Bintang Sultan Iskandar Muda. Jadi alhamdulillah, ini lawatan kita bersama Ustaz Rizki Fatullah, yang memandu daripada tetamu kita daripada Malaysia. Dan alhamdulillah ini owner daripada IMPC berada di samping saya, Ustaz Abdullah ARS, ya. Senanglah insya-Allah. Mudah-mudahan ada tetamu-tetamu lain nanti yang nak daftar buat lawatan ke Aceh boleh daftar kat IMTC dekat Kajang, ya. Office kat Kajang, Ustaz, ya. Okey, insya-Allah. Polis. Saya punya juga yang polis yang meninggal waktu itu tadi. Ini kawasan Kota Bandar Aceh. Kita bersama 24 dalam bas sedang, sebab hari ini kita ada 2 bas. Ada dalam 61 orang, 61 packs. Apa dia, kita buat lawatan tadabbur sama Ustaz Muin, yang nak mengikuti daripada kelas dia ada di YouTube, iaitu Ulam Dakwah, ya. Boleh klik Ulam Dakwah di YouTube, insya-Allah anda akan dapat menyaksikan kelas-kelas daripada Ustaz Muin. Sekarang kita ni insya-Allah dalam masa 5 minit kita sampai ke Museum Aceh. Nanti kita akan melihat sedikit wayang lah, atau video klip daripada kejadian pada masa tsunami, insya-Allah. Biarlah liputan kita hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Ya. Alhamdulillah. Bersama pemandu kita, Ustaz Rizki Fatullah. Sekarang dia beralih sikit, daripada Stikin sekarang dapat tamu daripada Malaysia. Allah ya salam. Mereka nak bawa tamu ke Baitullah lagi. Allah. Alhamdulillah. Cakap dikit. Tak banyak lah. Oh, boleh. Okey, selamat pagi semua. Alhamdulillah kita daripada Malaysia hari ini akan melawat ke Museum Tsunami Aceh. Okay. InsyaAllah untuk kita sama-sama ambil ibrah daripada peristiwa tsunami. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah, ini makan siang di rumah makan Kuala Cangkul, menu Aceh. Ada ikan asam manis, ada udang sambal ladu di Aceh. Silakan bersila untuk menyantap makanan yang sudah dihidangkan, insya-Allah. Ada yang kurang bagi tahu, ya. Kalau ada yang kurang nasi apa, kuah sop bagi tahu. Sebab kuah sop belum ada lagi. Sudah? Siap. Ini kuah sop, kan? 2 lagi kuah sop. Jom. Bawa 2 dulu, 3.
Ya. Selamat datang perempuan dan perempuan ke kampung kami. Ini nama kampung kami ini Kampung Lampulo, Kampung Nelayan. Kampung Lampulo kenal juga dengan Kampung Nelayan. Aceh. Aceh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Allahu Akbar.